Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat simple-simple je. Kita buat kuih tiaw kerang. Bagi yang simple sikit lah kali ni. Cara dia senang je. Korang ambil satu paket kuih tiaw, lerai-leraikan dia, and ditambahkan satu sudu kicap caramel dengan satu sudu kicap manis, and also minyak sikit gaul-gaul. Pergi kat supermarket bahagian kicap, kicap caramel ada kat situ. Lepas tu korang ambil kuih tiaw tadi, goreng sekejap dalam kuali, bagi dia meresap kicap tu masuk dalam kuih tiaw, bagi lagi cantik lah. Goreng sekejap, jangan lama sangat. Okay, lepas tu tumis satu biji bawang merah dengan 3 ulas bawang putih, tambahkan satu sudu cili kisar. Lepas tu masukkan fish ball and also kerang. Kalau tak jumpa kerang, gantilah udang atau ayam, tapi jadi nama dia lain sikit nantilah. Okay, masukkan kuih tiaw yang kita dah goreng tadi, tambahkan sos tiram sikit dengan kicap manis sikit lagi. Lepas tu tolak tepi semua, and then kita akan masukkan bahan seterusnya, iaitu satu biji telur. Telur tu pun sama, kena jadikan dia scramble. Lepas tu kita gaul bagi cantik, baru kita adjust dia punya seasoning kalau perlu, and tambahkan daun kucai dengan toge. Yang ni kontroversi sikit. Ada orang tak suka toge, awas, toge sedap, kau tahu tak? Kunyah macam tu sedap, buat salad pun sedap. Tak ada lagu dah je. Okay, lepas tu kita boleh letakkan kita punya kuih tiaw, and hidangkan bersama dengan cili jeruk ataupun cili potong yang dengan kicap tu pun sedap juga, and sedia untuk dihidang. Dengar tak bunyi dia, dahsyat kan? Buat geleng kepala, tapi memang sedap. Okay, so boleh try kat rumah. Selamat mencuba.